Para hadirin sekalian, dengar sini baik-baik. Jangan sesiapa ingat UMNO melukut di tepi gantang. UMNO adalah penyemak imbang, check and balance yang paling efektif dalam kerajaan. Walaupun kursi kita tak banyak, suara kita dalam kabinet suara yang mengimbang sebagai penyemak imbang. Kita pastikan tiada dasar yang melampau. Tiada dasar yang merugikan orang Melayu dibiarkan begitu. Saya bentangkan 3 bukti nyata. Sebagai contoh, UMNO bertindak sebagai perisai Melayu. Nombor 1, tuan-tuan sekalian, ialah cubaan untuk menggubal rang undang-undang Urban Redevelopment ataupun cadangan Akta Pembaharuan Sumber Bandar, URA. Ini asalnya mungkin baik, tetapi UMNO meneliti dengan halus. Kita bimbang jika akta ini diluluskan melulu, hak tanah orang Melayu di bandar-bandar akan terhakis atas nama pembangunan komersial. Kita tak mahu orang Melayu jadi kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Maka menteri-menteri UMNO bertegas, kita minta tangguh dan semak semula. Kita mesti bela hak milik tanah asal dulu. Kita janda tanah bangsa. Maka kita tangguhkan URA. Itu sebagai penyemak imbang. Nombor 2 ialah kita menghalang sebarang cubaan untuk mengadakan pilihan raya perbandaran. Ada hasrat rakan komponen tertentu yang beria-ria sangat mahu laksanakan pilihan raya PBT. Kononnya atas nama demokrasi. Tetapi UMNO melihat jauh ke depan. Kita tahu risiko polarisasi kaum di bandar. Kita tahu jika ini dibuat, ketidakseimbangan kuasa akan berlaku. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. UMNO bantah secara terus terang. Siapa yang akan halang jika bukan UMNO? Kita duduk di luar, menjerit-jerit, melonjak-lonjak lah. Itulah gunanya kita duduk dalam kerajaan. Ada suara sumbang kata agenda Melayu mati di bawah kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, lihatlah bahawa itu semua tak betul. Selagi UMNO ada di situ dalam kerajaan, agenda Bumiputera akan sentiasa kita perkasakan. Ini kita punya janji, tuan-puan sekalian. Ya. Lihat Kongres Ekonomi Bumiputera yang dibawa oleh Datuk Seri Presiden kita. Lihat bagaimana institusi keramat kita marah tidak disentuh. Banyak marah buat sekarang. Kita tak nak heboh kepada orang. Kita tak mau jadi lagi orang kata, wah kita telur sebiji, riuh sekampung. Kita biar telur sekampung, riuh sebiji. Bertelur sekampung, riuh sebiji. Bukan bertelur sebiji, riuh sekampung. Tekun PNB terus dibela dan ditambah pelaburan. Inilah UMNO yang sebenarnya dalam kerajaan. Kita mungkin diam di media sosial. Kita mungkin tidak bising menjerit-jerit di TikTok macam pembangkang. Tetapi kita bekerja senyap-senyap menjadi benteng yang memastikan kerajaan tidak akan tergelincir dari landasan asal negara. Itu tugas kami dalam kabinet. Dan ini kita buktikan dengan dasar ekonomi nyata yang digerakkan oleh Menteri UMNO. Kita bukan janji bulan dan bintang, saudara-saudara sekalian. Kita tunjukkan hasil. Saya selalu cakap bukti bukan sekadar janji. Pertama, tengok revolusi Tibet negara. Melalui presiden kita. Sebenarnya Tibet ni bukan di bawah presiden, di bawah menteri sumber manusia. Tapi kami minta letak di bawah institusi presiden kita, di bawah Kementerian Luar Bandar, Pembangunan Luar Bandar. Kita angkat, kita dokong Tibet. Yang tercicir anak Melayu. Yang tak datang ambil peperiksaan anak Melayu. 90% yang tercicir anak Melayu. Apa nak jadi? Mereka nak buat apa? Ini kita buat, kita perkasakan Tibet. Kita angkat dasar Tibet negara. Kita bawa masuk teknologi AI dan robotik. Kita mahu anak Melayu lulusan Tibet bergaji 4,000, 5,000 ke 6,000. Kita beri mereka joran emas untuk memancing rezeki yang lumayan. Kedua, kita perkenalkan Suruhanjaya Gig. Suruhanjaya Gig yang bawa motor Panda, yang bawa motor Grab Food Panda siapa? Apa masa depan mereka? Kepada siapa mereka nak bergantung harap? Kepada UMNO lah yang ada dalam kerajaan membela nasib anak bangsa kita. Atas desakan UMNO lah kerajaan merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Kita bela nasib mereka, kita pastikan mereka ada perlindungan pakesu, ada simpanan hari tua. UMNO tak biarkan anak muda jadi hamba ekonomi. Inilah jihad ekonomi kita untuk rakyat.